What's up guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni aku nak bawa Harley Davidson ni pergi kerja. Sebab hari tu ada orang tanya dekat komen kat YouTube, motor ni buat daily ke? So jawapan ni pendeknya tak sebenarnya. Motor ni aku buat suka-suka. Buat macam aku nak pergi jauh ke, nak pergi rumah member ke, nak pergi kedai ke kan. Cuma nak pergi balik kerja buat motor ni susah sikit sebab jalan jam. Lepas tu macam-macam lah, sekejap lagi aku akan bawa pergi kerja. Kau tengok lah sepanjang perjalanan tu betapa susahnya. Susah macam tu dah. So dah guys, enjoy the video. Kalau baru jangan lupa like, subscribe and share. Let's go. Okay, tapi sebelum tu kita kena isi minyak sebab motor ni tak ada minyak indikator. So tak ada meter ke, tak ada bar ke, minyak korang tinggal berapa. So tu salah tu masalah lah. Time bawa kita tak tahu motor ni ada minyak ke tak kan. Lagi kalau korang pergi kerja jauh ke apa kan. So setiap kali korang nak keluar, isi je lah minyak. Setiap kali balik, alamak, isi je lah minyak. Tu dia. So hari ni kita isi minyak berapa ringgit? RM14.27. By the way, fuel cap baru. Fuel cap ni ada masalah sikit, ada minyak getah ni. Kena cek getah lain kot. Tapi itulah, yang penting cantik. So okay, so tu dia, minyak pun dah isi. RM14. Mantap. Jom kita belanja bunyi motor, lepas tu kita jalan pergi kerja. Mantap. Okay, so video hari ni korang akan nampak bergegar sikit lah sebab aku tengah mencuba benda baru. Wow. So kamera yang aku pakai ni Insta360 Ace Pro 2. So hari ni aku nak try stabilization aku buat off. So dia ada 3 stabilization, low, standard dengan high. Sebelum ni video sebelum ni aku pakai standard. So hari ni aku nak off supaya nak nampak macam bila korang tengok tu macam korang ada kat sini lah. Korang feel lah bergegar-gegar tu semua. So macam tadi intro pun kau tengok macam bergegar betul kan. Bergegar betul lah. So sebab tu lah video hari ni korang nampak bergegar, harap maklum. So kita dah masuk highway Lok U. Ya ke? Untuk jalan. Tapi hari ni jalan tak jam pula Time nak buat video semua kereta duduk kat rumah ke? Mungkin sebab dekat highway belum jam lagi. Jadi kita masuk dalam-dalam tu, baru sebut nampak depan tu sudah jam. So bila jam ni lah datangnya masalah. Kadang-kadang kereta terlalu rapat ke apa, so nak menyelit susah lah. Cuma motor 883 ni, motor ataupun Sportster lain kan, 48 ke apa ke, motor ni dikira kategori kecil lah sebenarnya. So untuk elak-elak jam, untuk mencilok, untuk menyelit, still senang lagi sebenarnya. And dia tak adalah berat sangat. Lain lah kalau korang bawa Harley Davidson yang besar macam Street Glide ke, Dyna ke, Lowrider ST, motor yang ada box kiri kanan tu kan. Yang tu mungkin korang akan tersangkut lah. Tapi motor ni okey je, tak ada masalah pun untuk korang buat daily sebenarnya. Cuma aku tak bawa daily sebab sebab apa sebab boleh. Taklah, sebab aku ada motor satu lagi yang lagi ringan, yang boleh lenjan, yang aku boleh parking merata-rata. Sebab kadang-kadang dekat office tak ada parking kan, parking tepi jalan je, bawah pokok ke. So kita nak menjaga kesihatan motor ni, kita jarang lah bawa. Tapi hari ni kita bawa sebab
saja nak buat video. Sebenarnya ni tak jam sangat ni hari ni. Tapi apa, kita jangan cakap awal sangat. Jadi kat depan sangkut. Macam hari tu, hari yang Presiden China datang tu, oh, boleh buat gaduh atas jalan tu. Sana tutup, sini tutup. Dari nak pergi office 15 minit jadi 40 minit sebab kena pusing jauh. Yang tu betul jam. Yang ini untuk kereta mungkin jam, tapi tengok kereta pun mesti berjalan lagi. So okey je. Satu lagi sebab kenapa tak bawa daily motor ni, sebab macam tadilah, minyak nak isi, tak tahu bila nak isi. Lepas tu motor ni makan minyak agak kuat jugalah. Kaki minum motor ni. Kalau isi minyak kadang-kadang 2-3 kali jalan dah habis minyaknya. So untuk jimat jugalah duit. Lepas tu untuk service and maintenance motor ni aku belum service lagi. So first service mungkin akan tukar oil filter macam biasa dengan minyak enjin. Harga aku belum tahu lagi. Aku rasa anggaran paling murah dah 850 kot. So kalau korang ada motor 883 ni kan, korang dah pernah servis, cuba korang komen sikit berapa ringgit servis motor ni. Itulah aku tak tahu. Aku rasa aku akan servis hujung bulan ni kot. So, dia ada dua option nak servis. Satu, korang servis dekat dealer yang korang beli, kalau korang tak beli kat Harley Davidson lah, ataupun kat kedai-kedai motor-motor besar yang ada servis Harley Davidson. Sebab dia guna minyak yang lain tau. Macam kalau korang servis dekat Harley Davidson, dia akan guna minyak enjin jenama Harley Davidson. So harga dia akan mahal lah. Kalau korang servis kat kedai motor biasa, harga dia murah lah. Sebab dia pakai, akhirnya aku check, dia pakai Motul tu Superbike lain pun pakai motor tu juga. So nombor plate apa ni? NBOS. Sejak bila pula ada nombor plate ni? So minyak Motul. So kedai tu pakai minyak tu. Sama je sebenarnya, motor berjalan je. Cuma untuk long term tak tahulah mana lagi bagus kan. Tapi kalau nak tengok harga tu, so nanti first service aku tak tahu lagi kat mana. So kalau korang tahu apa yang elok, cuba korang komen yang ada motor ni. And surprisingly hari ni jalan tak beberapa jam lah. And kalau korang tengok cara aku bawa pun, aku tak bawa laju pun motor ni, bawa santai. Nama pun cruiser. Kalau aku nak laju boleh nyelit, lepas tu sampai. Tapi tak, motor apa-apa pun kalau aku bawa, aku akan bawa dengan santai. Sebab laju-laju nak pergi mana. Ok lah, so macam ni je lah. Tak adalah susah sangat nak elak-elak. Boleh je bawa hari-hari motor ni, buat daily kalau korang nak. So kalau korang ada satu je motor, ataupun korang nak beli satu je motor kan, korang macam terfikir, sekejap, bising pula lori tu. Okay, korang terfikir nak beli motor apa kan. Kalau beli motor Harley ni boleh buat daily ke? Jawapan dia boleh je, tak ada masalah. Korang buat je lah daily. Motor ni nak elak-elak jam pun sebenarnya tak susah pun. Sebab bagi aku motor ni ringan lah. Mungkin masa mula-mula korang bawa tu, korang akan rasa berat sikit. Tapi lama-lama tu sebenarnya biasa je. Rasa macam nak upgrade yang lagi besar pula. Sebab motor ni dah jadi ringan. Mana nak pergi ni kancil? Okay, so video ni aku tak ada cut lah. So korang tengok lah perjalanan sampai ke office. Ini pun dah nak sampai dah sebenarnya. Okay, tu lah. Ada polis. Jarang ada polis kat sini. Okay, so dekat sini kadang-kadang kau kena bergaduh sikit ke jalan. Sebab diorang nak tukar-tukar lorong. Kenapa tu bang? Nampak? Orang yang bawa
apa tu, Shopee Express Food Panda apa semua, diorang buat lagi laju lah pada motor ni. Sebab tu lah kalau diorang nak buat daily, kau beli motor kecil-kecil macam tu je. So bawa laju pun sedap. Inilah dia, aku pun dah nak sampai. Kalau korang ada apa-apa soalan, no plate dia. Kalau korang ada apa-apa soalan, MJ1 Michael Jackson atau apa-apalah, bolehlah tanya soalan tu dekat komen. Dan kalau korang baru kat channel ni, jangan lupa subscribe, like and share. Kita akan buat lagi banyak video. So bulan depan akan ada Malaysia Auto Show. So aku akan pergi Malaysia Auto Show tu. Kalau korang ada apa-apa kereta atau motor yang nak aku review dekat Malaysia Auto Show, bolehlah bagi tahu kat komen. Betul je guys, kita pun dah nak sampai office. Itulah dia, daily ride Harley Davidson Iron 883. Tak susah pun, sebab hari ni jalan tak jam pun. Bernasib baiklah untuk buat video jalan tak jam. So thank you for watching. Kita jumpa lagi kat video akan datang. Nice, bye.